Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang ada diabetes, kecemasan manis, darah tinggi, stroke dan sebagainya untuk perempuan, cyst, fibroid dan masalah kanser dan ketumbuhan dalam perut, tolong tengok saya punya video ni, like, share, komen dan follow pada ramai orang, terutamanya orang-orang yang ada bawasir juga. Sangat bagus untuk mengecutkan bawasir yang pokoknya dalam badan dia ada masalah ketumbuhan. Bawasir ni ketumbuhan dalam dekat dia punya anus lah, tuan-tuan perempuan. Jadi orang yang ada masalah diabetes boleh tengok saya punya petua yang sangat powerful dan sangat bagus ni daripada kulit manggis. Kita tengok macam mana tuan-tuan perempuan kulit manggis ni diproses oleh saya. Anda boleh tengok tutorial dia satu persatu dan boleh buat tuan-tuan perempuan dalam kehidupan anda dan menyebabkan anda shift banyak, jimat banyak, tak perlu pergi pun buat pembedahan. InsyaAllah kita pakai kulit manggis ni untuk alternatif untuk kesihatan kita. Jadi like, share, komen dan follow tetap saya, baru boleh buat saya punya ilmu ini tuan-tuan perempuan. InsyaAllah follow dan share kepada ramai orang, repost pada ramai orang video ni. Sangat-sangat powerful, sangat-sangat bagus bagaimana saya proses kulit manggis ni dengan betul. Jom tengok tutorial dia satu persatu. Tuan-tuan perempuan, jom. Assalamualaikum, jom ikut saya. Jom, cepat sikit, jangan lambat-lambat, nanti diambil orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni cara nak buat manggis, kulit manggis ni jangan buang. Kita boleh buat rebus dia. Kita rebus dia untuk sakit jantung, untuk orang yang bawasir cepat sangat kecut tuan-tuan perempuan. InsyaAllah anda tidak akan kena untuk buat pembedahan, insyaAllah. Sebab ramai dah cuba, saya dah cuba dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi tengok cara kita basuh sekali dengan kulit dia. Okey, basuh sekali dengan kulit. Ni kulit dia jangan buang isi dia kita makan lah. Tuan-tuan perempuan yang mana belum lagi cuba, sangat-sangat powerful, sangat-sangat mudah. Dan jangan buang kulit manggis ni tuan-tuan perempuan. Sangat-sangat untuk kesihatan kita, untuk dalaman kita, terutamanya yang ada masalah dalaman seperti cyst, fibroid boleh. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan perempuan. Jadi untuk orang yang ada masalah radang, untuk orang yang ada masalah bawasir, cepat sangat kecut tuan-tuan perempuan. Yang mana dah lama bawasir tu, sila buat tuan-tuan perempuan. Okey, kita gosok-gosok dia. Lepas tu kita letak air sekali. Letak air tuan-tuan perempuan. Okey, jom follow saya. Okey, caranya kita gonyah-gonyah macam ni. Kita kita basuh-basuh macam ni. Basuh bersih tuan-tuan perempuan. Bersih. Sekali kita akan letak air. Letak air daripada air mineral lah kalau badan bagus. Untuk orang yang bawasir sangat bagus tuan-tuan perempuan. Saya nak tolong sangat orang bawasir. Ni dah ubat yang paling mujarab tuan-tuan perempuan. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, like, share, komen, follow tetap saya, kerana banyak lagi saya nak bagi manfaat pada anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas kita letak dalam ni tuan-tuan perempuan. Bila dah basuh tu letak dalam ni. Ni tutorial satu persatu lah. Nampak bersih kan tu? Nampak bersih, cantik, elok tuan-tuan perempuan. Kulit manggis ni jangan dibuang. Kejap lagi kita nak tengok berapa banyak kita punya air nak letak dalam ni tuan-tuan perempuan. Air berapa banyak, macam mana cara rebus dia. Tuan-tuan perempuan tengok jangan skip video ni. Tolong follow tetap saya banyak-banyak. Tak follow jangan buat ilmu ni. Assalamualaikum. Okey, tengok betul-betul. Bila lepas kita basuh dah, semua dah bersih, letak dalam kuali yang bersih. Lepas tu kita sebaiknya letak air mineral lah. Air mineral ni kalau boleh 2 ke 3 botol, agak-agak tenggelam kulit manggis ni. Okey, boleh letak yang betul-betul bersih macam ni. Air ni kena bersih, air ni kena bersih tuan-tuan. Beres, kita jangan pecah, cepat sikit. Bubuh. Set kita jangan pecah. Bubuh lagi. Agak-agak dia ni kita panggil ke apa dia ni? Tidak, tenggelam lah dia itu macam itu. Tengok setara ni, jangan lebih sangat. Setara ni saja ayak dia, nampak? Sekira-kira tenggelam sikit saja. Jangan banyak ayak. Kalau banyak ayak tak bagus. Sebab apa tak bagus? Dia tidak boleh bagi kesan yang bagus pada kesihatan kita. Kita nak khasiat dia yang betul-betul lah. Nampak keadaan air dia, anda boleh tengok sendiri. Agak-agak tenggelam. Ataupun botol mineral ni, 3 botol yang kecil ni, iaitu 600 ml. Okey, agak-agak dan kulit manggis ni sekitar 7 ke 8 biji 7 ke 10 biji 7-10 biji. Ramai yang tanya 7 ke 10 biji kulit manggis. Okey, macam mana kita nak jeram dia, ataupun kita nak jeria dia, ataupun kita nak masak kulit manggis ni dengan api yang perlahan. Okey, tengok sekejap lagi. Assalamualaikum. Okey, nampak kita punya kulit manggis dah menggelegak. Okey, biarkan dia menggelegak dulu. Ni api besar. Lepas tu bila dah menggelegak ni,
kita perlahankan api ya tuan-tuan. Kita perlahankan api dah. Dah bila dia mula mengeluarkan warna-warna ungu dia tu, boleh angkat. Ni nak siap dah, senang. Nak siap tu senang sangat tuan-tuan. Tak perlu pun kita berhabis banyak wang dan masa. Kita makan minum kulit manggis saja tuan-tuan, dan kita pastikan dia menggelegak perlahan-lahan sehingga dah mengurangi air tu separuh. Boleh angkat. InsyaAllah tuan-tuan boleh amalkan. Follow TikTok saya. Follow wajib follow ya. Tak follow tak boleh buat ilmu ni. Assalamualaikum. Bila kita perlahankan api, dia akan mengelegak sikit-sikit api yang perlahan macam ni. Dalam 30 minit lagi ataupun 15-20 minit lagi anda boleh tengoklah keberkesanan dia, dan boleh dah siap tu boleh angkat dan boleh minum tuan-tuan puan. Kan senang nak sihat. Follow TikTok saya Ustaz Azmi UAD. Banyak sangat petua-petua yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Okey tuan-tuan puan, bila dah cukup 30 minit boleh angkat lah. Boleh bila nak minum bubuh dan letak dalam cawan ni. Minum pagi setengah cawan ataupun 50 ml. Malam setengah cawan. Sebelum makan bagi orang tak ada gastrik. Ada gastrik lepas makan. Okey, cara tu je, tak payah banyak, cara tu saja. Kita dah angkat dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dia warna purple lah. Lagi lama purple dia ni akan keluar lagi banyak. Okey. Like, share, komen, follow TikTok saya sebab banyak sangat untuk kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau anda rasa video saya sangat bermanfaat, tolong like, share, komen, share pada keluarga-keluarga yang sakit, ramai sangat yang sakit, yang tak ada ubat ni. Ubat dia sangat bagus, penyembuh sangat bagus. Allah bagi pada kulit manggis saja tuan-tuan. Dan tak perlu habis banyak duit kita. Save kita punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.